Hai, Assalamualaikum. Jumpa lagi dalam channel Dapur Kidal. Hari ini saya nak buat menu sambal bilis garing. Okey, versi paling mudah ya. Bahan-bahannya adalah 500 gram cili kering yang telah dibelah dua. Seperti ini ya. Belah dua ni untuk memudahkan buang biji lah. Ini ada bawang goreng yang dah siap ya. Saya pakai 500 gram. Kalau kawan-kawan pun dah digoreng ya. Okey, ini ada 3 sudu besar pati ikan bilis serbuk ya. Ini pati ikan bilis serbuk. Yang ini cukup rasa 3 sudu besar juga. Okey kawan-kawan, kita bubur cili kering kita dalam tray dan kita akan bakar. Ini cara saya buat sambal garing ya. Okey kawan, ini dah susun, dah ratakan. Kita boleh bakar ya. Ni. Okey kawan, kita guna suhu 180, api atas bawah ya. Atas bawah. Okey, ni api atas bawah dan suhu 10 minit 20 minit. Okey. Okey, suhu 20 minit. Okey. Okey kawan, sementara menunggu cili kering kita dibakar, kita boleh blender dulu ya. Cukup rasa dan juga pasti serbuk ikan bilis. Okey, masukkan bawang goreng ya. Kita boleh blender sedikit-sedikit dululah. Okey. Kita goreng sampai garing. Kawan-kawan, tadi saya lupa nak rekod ikan bilis ya. Ikan bilis ni 500 gram. Okey, 500 gram ya, digoreng. Okey kawan-kawan, dah garing, kita angkat ya. Macam ni. Ini saya goreng kali kedua. Ini dah garing ya, kita angkat ya. Ini ikan bilis dah garing, kita boleh angkat. Ini goreng kali ketiga. Kita angkat ya, dah garing. Macam ni. Angkat dan teruskan. Ini nanti kita akan goreng kali kedua ya, untuk bagi kekarangan ikan bilis ni kena goreng 2 kali. Ini tips dia ya. Okey kawan-kawan, dah angkat ikan bilis, kita akan panaskan minyak ni selama 10 minit dengan api kecil ya. Kemudian kita akan goreng ikan bilis ni untuk kali kedua. Okey kawan-kawan, minyak dah panas, kita akan goreng ikan bilis kali kedua ya. Masukkan ikan bilis semua. Bismillahirrahmanirrahim. Kacau selalu ya, supaya dia garing lagi. Jadi tahan lama dan garing lagi, lebih garing lagi lah. Okey, ini kita akan masak, nanti kita akan teruskan. Ini sekejap je, dalam 5 minit je. Kemudian kita akan sejukkan
Okey kawan-kawan, ni dah boleh angkat ya. Kita terus toskan minyak, sejukkan. Ini ikan bilis ya. Ini ada bawang goreng yang telah blender dan juga cili keringnya. Selepas bakar tadi saya lupa nak record blender cili keringnya. Ini daripada 500 semua. 500 gram semua dapat banyak ni. Kita tidak menggunakan minyak sebab nak mengurangkan minyak lah, nak bagi dia tahan rangup. Jadi kita guna minyak yang goreng ikan bilis saja tadi kan. Kan pada goreng ikan bilis ada minyak. Jadi kita guna minyak itu saja. Dah tak perlu tambah apa-apa. Kita panaskan kuali dan kita kacau saja. Itu sahaja. Lupa nak bagi tahu kawan-kawan, perencah tadi kita boleh masuk waktu ini ataupun masuk waktu blender. Jadi waktu ni kita tak perlu nak blender lagi lah. Kita masuk waktu ni sajalah kalau kita nak guna waktu ni. Kita masukkan bahan tadi ya. Ini kita kacau rasa. Ini di luar boleh tahan 6 bulan ya. Kalau dekat dalam peta ais lagi lama lah. Tak perlu tambah apa-apa. Kita hanya gaul sebati saja. Tapi ini saya panaskan minyak ya. Panaskan kuali. Kawan-kawan kalau tak nak boleh gaul waktu sejuk ya. Untuk kekalkan rangup, ikan bilis ni nak rangup kena gaul waktu sejuk. Okey, dah sejuk kita boleh bagi masuk dalam balang lah. Okey kawan-kawan, ini dah sebati. Okey, dah sebati, kita boleh masukkan dalam balang. Kalau kawan-kawan nak sejukkan di luar dulu pun boleh. Kalau nak masuk dalam balang terus pun boleh. Ini yang dah siap ya kawan-kawan, dah masuk dalam Tupperware. Satu bekas ni ada 2 kilo ya. Saya jual 60-70 ringgit. Okey. Tapi saya akan guna balang kecil untuk stok Ramadan. Okey kawan-kawan, sebabkan buat makan sendiri, saya guna balang apa yang ada lah. Saya guna balang macam ni je. Okey. Untuk makan sendiri, kita letak kat luar. Untuk sahur sesuai ya. Memang elok. Kita akan bubuh mana yang kita nak lah. Balang-balang kecil. Cuma sikit. Alhamdulillah kawan-kawan. Ini sambal garing bilis kita ya. Okey. Ini dah siap. Selebihnya saya akan simpan dalam Tupperware besar. Ini untuk makan bulan puasa, sahur, berbuka. Okey. Dah siap. Okey, macam ni sahaja. Jumpa lagi di sini video. Bye. Assalamualaikum.